Assalamualaikum. Sama apa Mamu. So hari ni Mamu nak buat sedikit unboxing lah produk daripada Sunturan. So Mamu baru dapat jam ni tadi lah. So kita akan unboxing dan tengok apa yang hampa akan dapat dalam kotak ni jika hampa beli. Okey, sebelum tu Mamu cerita sikit lah. Sunturan ni launching dia hari tu hari Ahad hari tu dalam market Malaysia dan harga dia sekitar 1199. So kalau hampa beli dalam minggu ni, dia orang ada pop-up store dia orang dekat Banglo 289. Hampa akan dapat baju Voltra X Sunto dan juga token sepasang tak silap Mamu. Color macam ni jugalah, color lime green jugalah. Okay, sebelum tu kita akan unboxing lah. Alright, so belakang dia ada pull tab dia. Tengok. Okay, tarik. Ya. Okay, dah buka lah. Tarik. Congratulations on your new watch. Sunto will guide and support you whatever the reason, whatever the season, your adventure starts here. Sunto team, dia tulis tu. Alright, menarik dia punya tu. Okay, kita unbox. So color yang kita dapat ni warna lime green lah. Okay. Okay, unboxing dia menarik. Okay, macam ni. Dia buka sini, keluar lah. So kat sini dia ada tulis adventure starts here. Ada gambar orang tengah lari. Okay. Letak ni ke tepi dulu. Ok, di box dia. Telah apa boleh nampak kat sini ada emboss tulisan Sunto. Right. Oh, lawa. Unboxing dia menarik. Sunto Run. Nampak? Gambar dia tulis adventure starts here. Color canggih baik. Nampak? Ok, sebelum kita pergi kat sini, kita tengok apa yang dia bagi sekali. So kat sini kita nampak charging cable dalam kotak ni. Ya, tengok charging cable dia macam mana. Okey, dia jenis terbang. Dia jenis magnetic. Katanya ni baru punya charging design lah. Dia ada 4 point untuk magnet lah. Sebelum ni dia orang ada 2. So kita akan tengok nanti berapa akan charging lah. Okey, tepi dulu. Tu dia ada buku manual yang hampa tak akan baca ya, Mamu tak akan baca ya. Mamu prefer orang kata deep dive sendiri lah. Dia tulis you are covered. So hampa boleh go through lah. Dia ada beberapa bahasa kat sini. Hampa boleh tengok lah, agak tebal lah dia punya manual book. Okay, tengok apa yang ada belah sini pula. Ini gambar, ni ada apa tulis apa. Okey, ini dia punya quick guide lah. Quick guide get started. Okey, kat sini hampa akan nampak lah. Dia punya ni manual, apa macam mana nak pakai semua. Okey, alright. Apa nak kena download, apa nak pair, macam mana hampa nak on, macam mana hampa nak set up semua. Ini cara nak pasang. Dia punya strap. Oh, tarik. Hampa dapat stiker. Ni menarik, dapat stiker. Okey. Selain pada tu, hampa akan dapat lain pula. Okey. Katanya strap dia bagi 2. So kita akan tengok. Dia akan bagi 2 sizing lah. Yes, betul. Dia bagi 2 size. Okey, ini size S dengan M. Hampa boleh nampak lah. S dengan M. Yang ni ML lah. So kalau hampa tangan kecil, boleh pakai kecil. Yang ni yang size besar sikit lah. Okay, ini dia bagi apa benda pula dalam paket kecil ni. Mamu nak tengok sat. Okay, ini dia punya connector lah. Ini untuk tali jam tu lah. Salah satu dia dah pasang dekat tali jam. Ni untuk pasang dekat jam tu sendiri lah. So make sure apa jangan hilang. Dan ni kalau kita boleh pasang. Okay, so dia punya jam. Right, belakang dia ada. Okay, nampak dia ada 4 point magnetic kat situ lah. Okay, jadi unboxing, quick unboxing sajalah. So mana kena charge dulu. InsyaAllah malam nanti kalau cuaca mengizinkan, Mamu akan buat quick run lah, first run lah orang kata. Kita tengok macam mana dari segi bateri semua. Kalau Mamu dapat cover lah untuk malam ni. Untuk review lebih mendalam, hampa klik follow dan hampa reshare lah video ni bagi geng-geng hampa yang mungkin tengah mencari jam sekitar harga 1200. Okey. Okey, sebelum tu Mamu bagi tahu, Lani color dia ada 2, warna lime green dan warna
hitam. Okey, info yang Mamu baru dapat dia kata color grey dengan color merah. Kemungkinan besar akan masuk dalam seminggu dua lagi lah. So, hampa follow, stay tune dan Mamu akan update insyaAllah dalam seminggu dua lagi lah. Peace.